Rumah jiran jual RM500,000. Di rumah kita mesti RM500,000 juga kan? Belum tentu berada. Saya pernah jumpa pemilik rumah yang mahu jual rumah pada harga RM650,000. Sedangkan transaksi kawasan tersebut sekitar daripada RM520,000 hingga RM550,000. Lepas hampir setahun dalam market, masih tiada pembeli yang serius. Bila kita semak harga semula dan diselaraskan dengan pasaran, rumah tu berjaya dijual dalam masa beberapa bulan saja. Sebab tu, harga yang betul lebih penting daripada harga yang kita harapkan. Sebagai seorang rent, saya selalu dengar soalan ni. Boleh tak letak harga rumah saya RM60,000? Jawapannya, boleh dicadangkan. Tapi ejen tak boleh sesuka hati menentukan harga rumah. Harga rumah biasanya akan dinilai berdasarkan beberapa faktor, iaitu lokasi hartanah, transaksi jual beli terkini di kawasan tersebut, keadaan dan saiz rumah, permintaan pasaran semasa, penilaian bank dan jurunilai. Kalau harga terlalu tinggi daripada harga pasaran, pembeli mungkin tak berminat. Walaupun ada pembeli, bank mungkin tak meluluskan jumlah pembiayaan yang diperlukan. Sebab tu, tugas seorang rent bukan sekadar mengiklankan rumah, tapi membantu owner menentukan harga yang lebih realistik dan kompetitif berdasarkan keadaan pasaran. Kalau anda bercadang nak jual rumah, jangan agak-agak harga sendiri. Buat semakan nilai pasaran terlebih dahulu supaya rumah kita lebih mudah dijual, tidak tersangkut terlalu lama dalam market. Dapat sesuatu